So macam biasalah, mun kita tu berada di Samarahan, memang si akan apa kata orang tu yang si akan miss lah daripada Jam Marahan. Hello guys, so today kami dengan Gigi Jajan. kami dua nak pergi ke Samarahan. Hujung minggu tu rasa macam nak raun-raun, nak relax dekat Samarahan. Kita nak ranggak apa jajan-jajan yang ada di Samarahan. Wow. Bukan jajan tak. jajan yang ada di Samarahan. So stay tune apa je yang akan kita beli dekat Samarahan. Yay! Okay, macam biasa, Jam Marahan tu nang serantu-rantu jam. So sementara nak merintangi jam tu nak. Kami ada pick up line bagi kita yang. Apa? Kami nak tanya kita lah. Apa beza kita dengan jalan raya tu? Ha? Cik tahu. Awal juga lu jawab. Cik dah beza. Saya dah. Sama muka daik. Okay, ambil pada kita. Okay, jalan raya tu adalah untuk kenderaan lalu nak. Kita untuk kami. Wah. Aduh, hai. So kita ada berada di Pasar Penjajah. Nak yang apa nama? Pusat Penjajah Tembirat nak. Wow. Pusat Penjajah Tembirat. Kayu. Berapa dia bang? 15. Oh, betul. Ayam pupuk. Kita ada. Oh, no. Okay. Kita ada Korean and Grill. Kita ada Korean and Grill. Ayam madu 15, bawang, lemceng 30. Tak pada hati lemceng. Sudah settle membeli belah di situ. Next station kita nak pergi warung 2000. Mek dengar ada nasi apa nama dia? Nasi Padang. Nasi Padang bukan lah. Kan nasi Padang. Ini ada sambal 3 gigi. Ini ada sambal 3 gigi. Menjadi perbualan manusia sejagat berkenaan dengan nasi sambal 3 gigi. Tapi kami lupa apa namanya. Itu tak je semua tu je. Itu je dikenan. Bye-bye. Bye-bye. Kita jumpa next station, Warung 2000. Wow. So, Warung 2000 dah dapat mata, tapi kedai yang kita mau ya tutup. Macam mana? Kita tengok Gigi Jajan buat keputusan. Di rumah lah. Nang benar kau. Kan kita nyetok. So guys, kita nak cuba dengan dulu lah tempat lain yang ada di Samarahan tu selain daripada Warung 2000. Maybe kita akan cuba nak dekat
depan pohon mas tak simok. Ya. Eh, Apa? si bola last time tak bikin pohon mas kita si berapa? Dulutnya nyaman. Dulutnya nyaman ke? So finally kita orang dah dapat kedai di Depot Kitchen. Walaupun dekat Kuching ada, tapi dekat Samarahan juga mau diagak. So itulah rupanya Depot Kitchen. Sama je konsepnya dekat Gita. Jom kami nak coba menu baru dekat Depot Kitchen. Nasi cobek ayam bakar tu. Cuba dengar. Okay, basically ada tu kami rasa tu cangkok manis yang dah digoreng. Lepas tu ada ayam bakar. Lepas tu dekat depannya ada sambal. Okay, macam biasa ada tempe dan ada tahu. So kita coba makan. Kami nak ambil ayam. Close up kami ambil ayam. So okay, ayamnya masak ya. Ayamnya masak. Saya ada yang mentah ke apakah. Wih, berasap-asap. Okay. Belajar. First bite. Bismillahirrahmanirrahim. So, ini digoreng crispy. Ini bukan goreng kosong tapi ada rasa masin, ada rasa seasoningnya lah. Sedap. Dah settle dah. Kita makan dekat Depot Kitchen di Cawangan Samarahan. Okay, so that's all untuk vlog kali tu. Kita jalan-jalan di Samarahan and then kita singgah ke Depot Kitchen. At first kita nak pergi Warung 2000 tapi kedai yang kampung-kampung ya tutup. So far so good. Kita macam ni. Okay, aman. Berbaloi je. Mereka menu baru tak nak base. Menu baru taknya base. So, that's all for today. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.